Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Hari ini hari ke-10 sudah dalam 30 hari Ramadan 30 SMS. Dan hari ini aku explore menggunakan pensel. Tool baru, boleh buka dekat pencil.dev untuk pantau ataupun untuk tengok feature ni. Ataupun kita panggil ni sebagai tool lah. Kita ada vibe code dengan cloud code. Dan kita boleh juga vibe design dengan menggunakan pensel. Setakat ni sambil aku bercakap ni, aku dah suruh dia buat landing page untuk kita punya hari ke-10 ni. Dan nampaknya menarik juga. Aku dah try dah beberapa hari ni. Dan setakat ni boleh nampak lah apa yang agent aku tengah buat. Setakat ni aku spawn ada dalam 4 agent. Dia akan decide lah berapa banyak yang kau nak run dan sebagainya. Aku boleh expand ni, aku boleh pilih berapa banyak agent. Aku ambil maksimum 4. Bergantung pada korang punya bajet. Aku ada banyak bajet untuk cloud code, jadi aku gunalah. Setakat ni dia menggunakan MCP dan juga cloud code CLI. Tak silap aku, cloud code memang ada SDK lah. Jadi dia cuma menggunakan SDK tersebut untuk develop semua ni. Dan kita ada landing page yang boleh kata boleh tahan juga. Nak dibandingkan dengan Stitch biasa aku kena tunggu dalam 5 ke 6 minit untuk je design. Lepas dia design tu baru kau nampak, oh macam ni design dia. Dan dengan pencil ni kita boleh on spot nampak apa yang dia ubah dan sebagainya. Jadi kalau ada benda yang aku tak suka ke, aku boleh on spot tanya dia lah. Cuma aku perasan kalau dia tengah sibuk buat kerja ni, aku bagi dia arahan, dia akan terkejut sikit dan dia akan um, stop apa yang dia tengah buat. Yang tu aku rasa macam kurang intuitif sikit lah. Tapi setakat ni experience okay lah. Yang aku rasa setakat ini design pun sebenarnya boleh kata standard juga ni. Standard design. Kalau dah terbiasa vibe code, dah boleh hafal lah mana-mana design vibe code ni. Dan kita akan gunakan pencil ni, kita punya design yang dah ada ni, ke dalam kita punya cloud code. Jadi dekat sini je dah configure kita punya MCP. Boleh tekan MCP dekat atas ni. Dan boleh nampak aku enable untuk cloud code lah. Yang lain ni aku boleh disable, tak penting pun. Nak jimat resource dan sebagainya. Aku tak tahu aku ada GPT Codex. Setakat ni aku tahu aku ada cloud code dia yang mengikut subscription. Tak pastilah kalau dia akan ada kena ban ke dan sebagainya memandangkan kita pakai cloud code. Cloud code memang terkenal lah. Dia akan ban kalau kita pakai tool-tool macam ni. Tapi aku rasa okay kot. Akan run MCP. Dan dalam MCP ni kita boleh nampak ada satu MCP bernama Pencil. Aku tak ada MCP lain. Setakat ini aku rasa hari ini adalah hari pertama yang aku rasa berbaloi pakai MCP. Disebabkan kita ada integrasi antara dua ni lah. Kalau dia ada API, aku lagi prefer API daripada MCP sebenarnya. Boleh je direct sebab MCP ni pada aku lambat juga. Tapi mungkin dah ada perubahan, aku tak tahu, aku dah lama tak pakai MCP. Dan aku boleh escape dekat kiri ni lah. Okay. Macam mana aku nak kata dekat dia aku nak update landing page dengan design yang ada dekat kanan ni. Simple saja, berdasarkan apa aku punya eksperimen. Can you please update the landing page to the design in pencil for event CMS landing page. Event CMS landing page. No database, just hardcode, whatever possible. Apa yang aku suruh adalah aku suruh dia menggunakan MCP. Aku bagi hint lah guna pencil. Dia nampak je keyword pencil ni, dia tahu dia akan run terpaksa run MCP. Dan aku bagi tahu hint yang kedua adalah aku punya nama design ni. Ataupun nama, aku tak tahu lah dalam design apa istilah dia. Mungkin kalau ada kawan-kawan designer dekat luar sana boleh bagi tahu apa nama benda ni. Frame ya. Adakah ini dikira sebagai frame? Tapi apapun ni adalah kita punya landing page. Dan dekat kini ni kita boleh nampak lah dia tengah plan nak buat apa dan sebagainya. Sekarang ni dia pantau nak tengok aku punya code base ni code base apa. Dia nak tengok apa yang aku ada dan sebagainya. Dan aku rasa setakat ni masih lagi okey lah. Sekarang ni sementara dekat kiri ni tengah sibuk buat kerja, aku akan klik design ni. Dan kita boleh nampak dekat bawah ni ada reference. Ya, aku mungkin kena expand sedikit lah. Boleh nampak one object selected. Aku tak tahu kenapa nama dia object. Kalau aku tekan benda lain,
objek juga. Tapi tak apalah, aku nak suruh dia buat satu lagi CMS punya ni. Based on this landing page, create a suitable CMS. Dan dalam ni, bila aku buka dekat sini, aku boleh tengok kita ada untuk register. Jadi ini bukan lagi CMS yang untuk super admin saja. Ini adalah CMS yang orang boleh daftar dan boleh tengok dalam, boleh upload event dan sebagainya lah. Nama dia event flow, ni nama hypothetical lah. Ada banyak nama lagi boleh letak dekat luar sana. Daripada design ni kita boleh nampak ada boleh buat bayaran dan sebagainya, ada FAQ, ada call to action dekat bawah ni, ada footer dan sebagainya, ada testimoni dan lain-lain lagi lah. Tapi yang penting sebenarnya landing page ni hanya entry point untuk orang daftar dan masuk. Dan aku nak bila orang masuk dekat website ni, aku nak je tekan button start free trial ni. Dan bila dia tekan button start free trial, barulah kita akan buat sort of like CMS lah. For people that registered, I need 2 new CMS. One for event creator. Jadi aku bagi dia arahan untuk buat 2 lagi page ataupun layout barulah berdasarkan theme yang kita ada dekat sini. Dan aku nak ada 2 CMS. CMS untuk manage event dan CMS untuk orang awam nak bookmark ke ataupun nak join event tersebut lah. Aku tekan enter dan bawah ni ada modal dia lah, CloudOpus. Tapi aku rasa tak penting sangat modal ni. Walaupun aku suka Gemini 3, setakat ni aku tak dapat cuba lagi Gemini 3.1. Yang Pro tu pun dah cukup dah untuk Gemini. Tapi Gemini ni satu lambat sangat, nak tunggu dia tu. Even aku buka Anti-Gravity, mula-mula aku suka Anti-Gravity disebabkan ada Gemini integration lah. Ada model dia, memang design dia masa dia launch dulu memang cantik. Tapi aku tengok sekarang ni dah ada tool macam ni, macam tak perlu lagi. Sangat cepat advancement AI ni. Ada banyak benda yang berjalan sambil aku buat video ni pun, ada banyak lagi news ataupun update yang terkini lah. Dan memang kena catch up. Walaupun ini dah hari yang ke-10 sudah, aku rasa dah banyak dah benda yang terjadi. Jadi kita boleh tengok nanti dekat kanan ni akan buat 2 lagi page. Sekarang ni je spawn 4, aku rasa ambil lah banyak mana kau nak. Bagi 6 terus. Ini semua makan duit, aku beritahu awal. Ini semua makan duit. Sebab setiap satu ni ada agent dia sendiri, ada konteks dia sendiri, ada ibarat kau ada 4, 5, 6 cloud tengah run parallel. Dan dekat kiri ni pun aku tengah buat juga. Jadi memang akan makan banyak duit lah. Aku buka aku punya window private ni nak tengok berapa banyak usage aku setakat ni. Dan untuk hari ni aku tak pakai sangat. Hari ni aku santai dia, jalan-jalan dengan family. Dan setakat ni baru 4% lagi lah aku punya usage. Kalau kau pakai Pro mungkin dah habis dah kot plan Pro dalam Cloud Code. Dan kita boleh nampak dekat bawah ni ada daripada CMS. Satu untuk ni aku rasa dekat kiri ni adalah orang yang buat event. Dan belah kanan ni untuk orang join dan daftar event ataupun nak bookmark ke, nak like ke dan sebagainya lah. Menarik juga. Boleh nampak kan aku tutup ni. Jadi kita boleh tengok Agent Onyx ni tengah buat apa, Agent Soul ni tengah buat apa. Ini yang aku suka bila kita pakai pensel ni, kita nampak live dia punya update. Dekat sini pun kita boleh tengok juga yang warna purple ni maksudnya tengah working on that component lah, ataupun this page ke, tak tahulah istilah design kan. Dan dekat kanan ni adalah kita punya orang awam punya dashboard. Dekat kiri ejen tengah buat kerja, dekat kanan pun ada lagi 6 ejen tengah buat kerja. Dan memang sibuk kita punya ni. Aku nak pergi dekat aku punya landing page aku. Macam biasalah, aku baru update aku punya design sedikit. Nak kasih kemas je lah, tak ada apa sangat. Boleh tengok dekat sini. Dan hari ni hari yang ke-10 dah, Alhamdulillah. Dan aku boleh pergi dekat localhost 3000 untuk aku punya CMS. Aku kena start balik. Aku boleh tengok, wow, apa ini keserabutan ini. Dan aku cuma perlu refresh saja. Dan aku boleh pergi bawah dekat sini, aku nak tengok design nampak 100%. Ini bukan kali pertama lah aku cuba benda ni, dah banyak kali dah. Tapi setakat ini konsisten aku punya experience.
daripada design pergi convert dekat kita punya cloud code ataupun kita punya code base ni nanti. Ini kelebihan kalau kita pakai development dalam kita punya komputer. Berbeza dengan kita pakai online macam Lovable ke, pakai Bolt ke ataupun yang lain-lain. Kita ada kebebasan untuk guna apa tool yang kita nak. Macam aku sekarang ni aku boleh pakai Pencil hari ni, esok aku pakai Google Stitch, lusa aku pakai entah apa-apa dan sebagainya. Ini semua bagi aku flexibility untuk tool yang aku nak. Sebab AI ni bergerak pantas. Hari ni mungkin aku suka Cloud Code. Esok mungkin aku suka Codex dan sebagainya lah. Dan kita boleh tengok macam dah nak siap dah. Sementara tu aku suruh dia prepare lagi 2 CMS. Now we need to aku clear dulu lah. Memandangkan kita dah mula complicatekan kita punya development on a good way. Aku akan clear ni dulu. Aku akan commit everything. Save dulu kita punya state ni. Jadi bila kita nak buat benda heavy macam ni, contoh dua benda ni nampak mudah, tapi kalau kau buat code, kau tahulah benda ni sebenarnya complicated. Dengan design dia, dengan dia punya database dia, dengan dia punya integration, ini kiri dengan kanan ni macam mana dia wire up antara satu sama lain. Aku ada rule yang aku kata tak boleh apa? Tak boleh commit dalam master, jadi aku akan suruh je yes, create a private repo as well and then open PR and merge this. Setakat ni aku rasa okey lah. Untuk cepatkan masa, aku akan boom terus merge semua. Setakat ni tak ada error. Yang paling penting lah, macam aku biasa aku akan, untuk projek simple aku akan pantau sekurangnya aku punya landing page ni running. Okay, tak ada issue dan sebagainya, boleh running, semua functional. Boleh pergi dekat bawah ni, aku rasa tak functional lagi lah. Dia just kepada design saja, tapi aku rasa tak apa. Kita akan buat functionality dia kemudian. Okay, dan aku rasa pencil ni pun dah pening. Kita ada 6 agent. Aku rasa 6 agent ni dah habis dah. Dan mungkin dia tak biasa lagi nak manage Cloud Core punya agent lah. Boleh nampak lagi ada warna purple dekat sini. Aku tak tahu aku nak refresh ke. Aku rasa aku save dulu kot. Aku akan save ni. Pergi dekat apa-apalah. Panggil ni sebagai CMS yang ke-10. Aku akan pilih aku punya project. Lepas tu dekat YouTube, hari yang ke-10 ni adalah aku letak je lah dekat YouTube ni lah untuk reference. Save dulu. Dan nampaknya lepas save hilang terus yang agent warna purple tadi tu. Jadi aku rasa menjadilah. Yang penting sebenarnya aku nak tengok dekat sini. Aku nak tengok dekat kiri ni apa yang functionality yang ada. Setakat ni ada untuk create event, untuk attendees dan sebagainya. Dan dekat kanan ni adalah kita punya yang aku bagi tahu tadi lah, untuk orang awam punya dashboard. Alright, so sekarang ni merge. Make sure we are now in branch latest master. Dan sebelum aku start, aku nak make sure aku punya branch ni branch yang latest master, yang paling bersih punya. Dan aku akan start open spec new. Dan aku akan mention MCP ni lah. We now need our first CMS dashboard. Please look at nama ni lah. Tak tahu lah macam mana nak copy ni. Ada tak nama ni? Event Creator CMS. MCP. That will be my first dashboard. Dan aku nak spawn apa nama agent teammates. Let's spawn to agent teammates on this we will first need to create new branch
for our 2 new plans. Mention dekat sini agent 1 apa yang aku nak. Agent 2, we need also second CMS dashboard. Please look at pencil MCP. Lepas tu nama yang ni public event browser. This will be our second dashboard. Aku tak nak dia wire database sebab once database dah masuk dalam in the frame akan jadi lebih complicated. No database wiring or anything for now. That will be for another plan. So now for these 2 agents, I want you to inform them to run PSX new. Simple je. Aku nak, ini plan aku lah. Aku nak ada 2 agent teammates yang experimental yang akan buat OPSX ni ataupun OpenSpec new lah untuk 2 dashboard ni. Yang pertama untuk kita punya CMS dashboard yang internal ataupun bukan internal lah. Kita panggil ni event, susah pula bila tak ada nama ni, event creator. Yang kedua ni pula untuk public punya. Dan aku akan run enter. Aku boleh expect ada 2 agent dan 1 team lead lah sepatutnya. Kalau tak ada aku akan terus cancel plan ni untuk bagi arahan yang lebih tepat lah. Dan MCP untuk pencil ni ada kelemahan. Bila design kau terlampau banyak, kau akan dapat warning dalam cloud ni bagi tahu ataupun apa-apa agent kau lah, AI akan bagi tahu yang kau punya MCP ni konteks dia besar sangat, dia akan banyak makan resource, tapi dia ada warning sajalah setakat ni, dia tak block ke dan sebagainya. Jadi kena ambil hati-hati dekat situ sikit lah. Dan nampaknya memang ada 2 agent dan 1 team lead. Aku tak pakai lagi Tmux punya integration, aku just pakai yang simple je. Ada team lead, ada agent browser, ada agent CMS. Cukup dekat sini, aku akan hide lah. Dan dalam 5 ke 10 minit nanti aku akan pantau. Dan aku boleh run remote control dekat sini. Jadi aku boleh pantau dalam aku punya handphone juga. Sambil aku record ni, aku boleh buka aku punya handphone untuk tengok. Tekan remote control, list active. Aku akan pergi dekat aku punya handphone sekarang ni. Sambil aku cakap ni, aku pergi dekat handphone aku. Buka aku punya cloud code. Dekat cloud code kau kena buka satu yang bernama code lah. Kau kena buka tab dekat kiri. Aku tak tunjuk ni. Aku akan buka tab dekat kiri, tekan code. Kau akan start new session, tak silap aku. Session. Aku lupa lah macam mana aku buat itu. Dia ada bagi aku QR, tak seingat aku. Alright. Dan aku akan cuba chat dalam aku punya handphone dan korang boleh nampak lah dekat aku punya terminal ni. Hello from my phone. Just untuk test lah. Okay, boleh nampak dekat kiri tu. Senang kerja. Aku boleh buat kerja dengan handphone je. Ni satu dunia, semua orang boleh buat. Yang aku buat ni lah. Kau boleh buka handphone kau boleh buat kerja kau. Yang beza sekarang ni aku perasan lah dengan dunia AI ni, semua orang dah boleh buat website, semua orang dah boleh buat CMS dan sebagainya. Bagus. Dia buka peluang untuk semua orang belajar. Dan yang ada advantage tinggi adalah mereka yang ada pengalaman sebelum ni. Macam memang software engineer ke ataupun ada kepakaran sendiri. Dari ilmu tu boleh guna ini untuk vibe code. Dan judgement itu yang membezakan kualiti produk itu sendirilah. Ini aku perasan lah. Jadi yang membezakan antara satu web coder dengan web coder yang lain ataupun in general lah semua orang adalah kualiti ataupun daripada dia punya judgement dia sendiri. Yang semua ni boleh belajar. Ini juga apa yang aku nak ajar dalam aku punya YouTube ni. Aku nak share aku punya judgement, apa yang aku selalu buat, apa yang kau kena take note dan sebagainya lah dalam kita punya video-video akan datang. Dan juga video yang sudah sedia ada ni. Alright, so sekarang dua-dua agent ni dah ready. Aku akan suruh dia shut up fire dan want to start implementing. Boleh juga. Kalau aku biasanya bila aku dah habis plan ataupun new OpenSpec, aku akan run agent yang lain. Tak kira aku nak pakai model lain ke ataupun aku nak pakai cloud code juga. Tapi yang penting dia punya konteks dia tu bersih. Dia tak ada
Macam ni dah pollute lah, dah polluted, kita ada bincang-bincang dan sebagainya, dia akan pollute. Aku nak kalau untuk korang guna agent yang fresh lah untuk run semua ni. Okay, aku rasa seronok juga sebab aku sekarang tengah buka phone aku untuk pantau semua ni, dan sambil aku record video ni, handphone aku depan mata aku, komputer aku depan mata aku. Mungkin akan datang aku akan buka kamera kot. Sekarang ni aku malas banyak nak kena kemas dan sebagainya. Tapi setakat ni aku rasa okay. Aku boleh nampak semua dah terjadi. Kita nak start implement ke? Start lah, YOLO lah. Start YOLO je. Tell them both to start implementing. Start saja. Sepatutnya kena pakai git work tree. Git work tree aku malas nak kemas nanti. Aku dah suruh, lagipun untuk masa kan, aku nak kejar masa untuk record. Jadi aku akan suruh dia on the spot lah. Pakai je branch apa yang kita tengah buat ni. Boleh tengok dekat bawah ni, feature public event browser. Kalau korang tak ada dekat bawah ni, kau kena run status line ke apa tah. Ni status line. Dia akan bagi kau step ke apalah, aku tak ingat lah. Tapi yang penting lepas kau run status line tu, ikut step dia, kau akan dapat dekat bawah ni lah. Kemas, boleh tengok konteks kau macam mana, apa model kau tengah pakai, yada-yada semua ni. Aku pakai Sonnet 4.6. Macam membazir pula. Aku patut pakai yang paling mahal, Opus 4.6. Tapi tak apalah. Setakat ni guided punya development. Pakai model yang sederhana macam ni pun okey juga. Tapi ikut kebiasaan aku biasa kalau untuk plan yang heavy aku akan run Opus 4.6 lah. Aku ambil yang paling mahal sebab aku dah subscribe mahal-mahal, ambil je lah. Aku nak tengok juga dekat, aku akan stop server dulu. Dekat bawah ni kita boleh tengok ada server tengah run ni, aku stop je. Tekan Ctrl C kalau terlepas ataupun tak ingat. Aku akan pergi dekat bawah ni nak tengok aku punya agent ni. Yang aku suka lah bila pakai cloud code ni, dekat bawah ni kanan boleh nampak agent browser. Maksudnya aku tengah inspect agent ni tengah buat apa lah. Tengah buat controller dan sebagainya. Dan aku boleh check agent CMS tengah buat apa. Dia tengah buat ini, tengah buat itu. Dan aku akan pergi dekat team lead balik. Aku akan hide semua ni lah. Aku nak berbalik kepada prompting aku tadi. Aku bagi instruction awal-awal untuk jangan wire database dulu. Sekarang ni untuk AI aku perasan, ataupun memang dah lama lah, bila kau bagi dia arahan, dia akan buat kau punya database. Dia akan buat kau punya, dia akan pandai setup AI. Contoh macam Google AI tak silap aku, last aku pakai lah. Dia akan cuba untuk buat AI integration. Tak tahu lah, kerja je nak buat chatbot dia. Dan dari situ boleh nampak lah, dia memang lah nak push dia punya produk kan. Tapi pada aku macam leceh, aku tak nak benda tu. Dia nak buat design, dia nak buat agent chatbot lah, dia nak buat database lah, dia nak buat benda ini, benda itu. Jadi serabut. Macam aku selalu ajar, untuk kau punya vibe coding, pastikan arahan dia very precise lah. Walaupun tak terlampau precise ataupun terlampau tepat sangat, sekurangnya kau bagi dia arahan yang, apa istilah dia, arahan yang straightforward. Kau nak dia buat design je. Lepas tu kau risau database, kau buat plan baru. Yang fasa kedua baru kau set up database. Fasa ketiga baru kau buat yang sekian-sekian. Fasa keempat baru kau buat sekian-sekian, bukan kesian. Yang sekian-sekian dan sebagainya. Dan ini yang buat ramai orang overwhelm. Bila nak buat semua dalam satu prompt saja, nak expect magic. Boleh expect magic, tapi benda memang akan serabut nantilah. Boleh tengok video semalam pun boleh dikatakan serabut disebabkan ini nak buat ini, yang itu nak buat itu. Hari ni kita cuba narrowkan apa dia punya task. Dan aku boleh start balik server. Kita nak tengok balik lah macam mana nak sign up nanti. Aku boleh get start for free. Aku nampak dekat sini aku boleh sign in. Tapi aku tak rasa sign in dia punya flow dah siap. Setakat ni dia mention dah ada agent ini dah siap. Untuk aku macam aku dah tahu, aku boleh pergi dekat sini lah. Aku boleh tulis anti-gravity. Aku masih lagi tak maximize anti-gravity. Macam anti-gravity ni untuk ajar korang asas coding saja. Sebab aku dah, dalam kepala otak aku dah tahu dah code base dia bentuk macam mana dan apa dia akan buat. Jadi aku tak perlu nak inspect sangat. Tapi untuk korang kena belajar lah. Macam aku beritahu semalam dan juga kemarin, buka Ruby on Rails punya documentation official dan belajar. Ini aku tak nak lah ni. Aku nak pergi dekat file ni. Aku nak tengok dekat config, lepas tu routes.
Dan aku boleh tengok mana dia punya login yang sepatutnya. Aku ada bernama admin. Dan dalam admin ni ada event. Setakat ni ini saja. Aku nak pergi balik dekat AI ni, aku nak tanya je. Ada event lah. Event ni aku rasa yang baru tadi. Aku rasa setakat ni dia lebih kepada untuk design. Jadi aku rasa tak apa, dimaafkan. Memang aku suruh dia buat simple dululah. Dan aku boleh nampak fasa yang kedua adalah untuk setup authentication. Authentication kita dah ada user table daripada aku punya boilerplate. Kau boleh tengok hari yang aku tak ingat lah, boleh tengok video lepas, aku dah lupa dah. Tapi memang ada setup untuk user. Dan aku lepas tu aku buat boilerplate terus. Pergi dekat app, ada satu model bernama user. Okay, ini bila nampak model bernama user ke, model bernama ini, bernama itu, ini adalah database kita punya table lah. Senang pendek cerita, ini database table kita. Dah ada ni, senang untuk kita buat authentication. Dan kita akan ada role nanti. Aku tulis sini siap-siap lah. Now for faces coding with the database finally. Jadi ada 4 fasa pada aku. Yang fasa pertama adalah kita nak buat yang tengah buat ni lah. Kita dah buat baru satu. Dan sekarang ni masih lagi tengah buat kerja untuk satu lagi SMS. Tu lebih kepada design je. Kita tak boleh login dan sebagainya. Jadi bila aku buka dekat kita punya ni tadi, memang tak boleh dapat buat apalah. Tak boleh dekat start free trial dan sebagainya. Jadi pada fasa kedua, aku target nak adakan authentication untuk dua-dua role ni. Fasa ketiga nak buat plan dan sebagainya untuk design, untuk database, terutama database. Dan fasa keempat yang terakhir sekali adalah nak link dengan kita punya landing page tadi lah. Kebiasaannya, kalau ikut tradisi software engineer, kita tak start dengan front end dulu. Yang aku buat ni start dengan front end. Biasanya kita akan start dengan back end dulu. Untuk set up kita punya database, design database kita, design kita punya structure, API, lepas tu format data dan sebagainya. Itu semua kita akan buat pada fasa awal. Tapi sekarang ni dengan AI, dia dah ada database dalam otak, dia dah ada database banyak bentuk table dan sebagainya. Aku boleh kata percaya setakat inilah untuk database yang asas macam ni. Dan aku akan verify kejap lagi untuk tengok table dan sebagainya. So setakat ni aku rasa ini we will do by faces with face to next. Each of faces will run inspect new and apply, and they will open a new branch, create PR, and my final go to for mesh or no. But for now, okay, so sekarang ni aku rasa kerja dah nak siap. Mungkin akan buat PR, aku boleh pergi dekat GitHub. Ini dia punya GitHub dia. Setakat ni ada pull request. Yang dua ni, aku dah boleh predict dah. Yang dua ni adalah untuk dia punya bot lah. Setiap kali kau set up Ruby on Rails punya project dan upload dekat GitHub, dia ada bot ni lah, nak check ada outdated dan sebagainya. Aku abaikan dulu. Dan aku nak fokus dekat dua ni. Event creator PR dengan public event browser page. Setakat ni ada 3 ataupun beberapa masalah. Ini common. Yang system test ni aku dah boleh predict apa masalah dia. Aku rasa Ruby on Rails tak fix lagi benda ni. Mungkin aku tak upgrade lagi aku punya Ruby on Rails lah. Yang lain ni simple. Aku boleh suruh AI ni untuk ni lah. Check both PR for apa nama ni, ataupun dia dah check. Kita boleh tengok dekat sini kalau ada dia panggil GH GitHub API. Setakat ni aku rasa mungkin tak ada lagi kot, sebab aku nampak dia dah update dah dekat sini. Dan aku akan tekan enter lah. Dan aku beritahu dia tadi aku nak ada lagi 3 fasa. Setakat ni dia akan pantau dekat dua-dua branch ni, nak tengok oh ada isu ni, ada isu tu. Semuanya yang AI boleh senang-senang fix sajalah. Lepas ni ada satu lagi aku nak ajar, iaitu GitHub Hook. Boleh tengok dekat sini, GitHub ataupun Git Hook lah. Git Hook ni untuk bantu kau bila kau nak push sahaja, dia akan run beberapa test
Contohlah nak run beberapa test ke, nak buat ini dan itu. Jadi bila kod kau dah push, sekurangnya benda ni tak berulang. Macam ni benda ni akan berulang-ulang kali lah. Kenapa je nak kena check dekat dalam GitHub sedangkan dia boleh check dalam local? Dan itulah fungsi Git hook. Dan aku rasa je dah fix untuk dua-dua PR. Nantilah aku akan, kau boleh suruh AI terus buat Git hook. Nak elakkan ada isu macam ni nantilah. Dan memandangkan ini adalah project private, aku subscribe untuk GitHub ni punya plan, pro plan tak salah aku. Jadi aku boleh protect aku punya master. Untuk kau punya katakanlah kau tak subscribe yang pro ni, GitHub Pro, kau punya project private kau tak boleh secure lah. Biasa dekat setting ni boleh secure, contoh pergi dekat aku lupa dekat rule ni, rule set. Aku boleh buat satu rule untuk protect master. Okay. Dah ada protection untuk master nanti, AI tak boleh push dekat sini lah. Akan terhalang. Penting untuk buat ni. Terutama bila kau nak buat projek yang besar, kau kena set up ni antara benda yang paling awal kau kena set up. Atau kau akan akan hadap masalah yang aku tak nak sebut lah. Nanti kau akan experience sendiri. Dan sekarang ni aku akan set up GitHub hook. Let's now first open a new GitHub hook. On commit and push, ensure it is safely test init and robocop passes all the basic checks. This is before we start the other cases. Setakat ni aku nak suruh dia buat PR. PR ni dia dah ada dah. Dan ada dua yang dah lulus. Satu lulus. Lagi satu ni tengah running. Satu lagi gagal. Mana yang gagal tu aku suruh dia fix. Mana yang lulus tu dia boleh merge dan boleh serabut kan kau tengok ni. Semua ni dah biasa dah untuk software engineer. Aku tahu ini buat apa, ini buat apa, ini buat apa. Dan kau kena buat juga projek hari-hari untuk biasakan diri dengan PR ni. Cara nak kau proceed lebih cepat setakat ini adalah dengan leverage GitHub. Pada akulah, leverage GitHub. Dan AI kau boleh buat kerja secepat mungkin. Kau akan run kau punya test automated. Kau akan buat kau punya verification se-automated yang boleh. Dan bila nak sampai kepada kau saja, kau just verify. Ini semua memerlukan knowledge, memerlukan experience, memerlukan duit, memerlukan banyak benda lah. Nampak mudah sebab aku buat video ni dengan pengalaman aku. Tapi korang kena cuba juga, cuba setiap hari practice, buatlah projek. Nak kata tak nak buat CMS pun tak apa juga. Buat apa yang boleh, hari-hari kena practice juga. Dan masa sama juga, cuba berbaik-baiklah dengan software engineer untuk tanya pendapat, untuk dapatkan feedback dan sebagainya. Untuk belajarlah senang cerita. Sebab kau tanya dia dekat threads, biasanya aku akan bagi jawapan lah. Bagi jawapan, bagi guidance dan sebagainya. Kau boleh refer dekat threads aku. Sangkut pula aku ni AI. Aku tak tahu kenapa. Mungkin internet aku lagging ke dan sebagainya. Dan aku cuba untuk continue balik lah. Nampak macam berjalan. Dan tujuan aku satu je. Mana yang dah hijau tu aku tak nak fikir panjang lah. Sebab kali ni pun demo saja. Aku akan suruh dia merge. Dan mana yang ada isu lepas tu kita akan fix satu-satu lah. Ni memang akan ada terjadi isu. Memang boleh predict. Tapi untuk demo ni untuk cepat aku akan suruh merge sajalah mana yang boleh. Dan untuk korang pastikan test, verify, check dulu. Double check dengan agent AI yang kedua, yang ketiga. Untuk make sure tak ada isu lah. Kalau ada isu pun kau boleh run sekali lagi AI untuk buat sesi ataupun konteks yang baru. Jangan guna yang macam ni lah. Macam ni dah panjang kan. Dia akan pollute. Tapi untuk verify kena pakai sesi yang fresh lah. Aku ada bagi hint dah dalam beberapa video yang lepas. Kau kena pantau balik video yang lepas. Catat lah, ambil kertas ke apa, nota, catat apa yang poin aku bagi ni. Disebabkan setiap kali video aku akan blast out dia aku punya knowledge ni direct macam ni. Okay, so sekarang ni kita boleh nampak kenapa kita perlukan Git work tree. Okay, contoh aku pergi dekat aku punya integrity ni. Aku memang ajar pakai Git work tree. Tapi untuk korang faham kenapa kena pakai Git work tree adalah disebabkan berebut AI. AI ni nak pakai branch ni. Kau punya folder ni satu je. Aku bagi hint free ni lah. Cuma je aku bagi jawapan ni. Selebihnya bergantung pada korang. Satu folder ni berebut.
macam video semalam dan juga kemarin, satu folder ni berebut. Satu AI nak pakai, dua tiga AI nak pakai. Jadi dia kena gila-gila lah pakai untuk satu branch ni. Okay, hari ni aku pakai dulu, kejap lagi kau pula pakai. Lepas tu kalau ada isu macam ni lah. Oh, aku nak fix ni katakan. AI ni kena pakai dulu branch ni. Jadi yang ni kena tunggu. Lepas tu ni kena tunggu. Tunggu, lambat. Jadi pakai Git Worktree. Cloud Code support Git Worktree juga. Git Worktree. Boleh tengok dekat sini untuk common workflow. Ini yang standard lah. Mana dark mode dia. Sakit pula mata. Ni Git Worktree. Dia akan ajar kau untuk pakai setup Git Worktree dan sebagainya. Kalau kau tak tahu apa itu Git Worktree, kau select dia semua ni dan bagi dekat AI lah untuk dia buat dan setup sendiri. Dan lepas kau dah setup tu, pastikan ini jadi skill baru dalam kau punya cloud code. Jadi akan datang tak akan repeat lagi lah. Okay. Dan hari ni kita hari yang ke-10 ni dah boleh nampak complicated sikit kan. Kita dah mula serabut. Aku tak serabut lah. Tapi bila untuk korang tengok ni mungkin akan serabut. Nak kena belajar Git Worktree. Nak kena setup branch. Nak kena buat PR. Apa itu PR? Lepas tu macam mana nak manage ini semua ni. Banyak benda. Tapi kau follow je lah aku punya video ni sampai ke hari 30. Aku rasa by the time kita sampai hari ke-30, kau dah terbuka minda sedikit untuk aku punya workflow dan pattern. Yang aku bagi ni cuma berapa persen ni yang aku ajar. Takut korang overload korang punya minda nanti. Ikut saja apa yang aku ajar ni dan korang insyaAllah akan nampak dia punya pattern lah. Before start phase 2, please resolve all of this. Open PR, consolidate into one. Ni untuk tak sakit mata lah. Aku tak suka tengok ada 2-3 ni. Nanti je akan sentiasa ada. Aku punya boilerplate pun aku rasa aku akan update ni lah. Jadi akan datang aku buat. Aku rasa esok aku buat video dah tak ada ni kot. Tak ada lagi lah benda ni. Baik. Aku rasa alang-alang ni aku mungkin akan update terus dekat sini aku punya boilerplate. Now our boilerplate. Dekat script aku tak silap. Lepas tu same as template. Please ensure all this doesn't happen again. Kita akan tak tahu lah apa nama binatang tu yang akan sentiasa evolve. Setiap kali kita upgrade diri kita, upgrade kita punya AI, kita punya skill pun akan berubah. Untuk AI tu lah, skill tu akan berubah. Dia tak akan ulang lagi kesilapan yang sama. Aku akan bagi tahu dia hint first. All this. Apa lagi antara isu lain? Ni untuk bantu aku hari esok lah. Sebelum aku terlupa, aku akan suruh dia update terus kita punya boilerplate ni dengan apa yang jadi ingat lah. Sebab nanti aku habis je record video ni, aku akan delete konteks ni. Aku akan clear semua yang tak patut lah untuk jimat aku punya resource. Betul gilas. Aku nak dia buat OpenSpec init. Jadi aku tak perlu nak run OpenSpec init setiap kali dan mudah kerja aku akan datang lah. Ini jelas aku rasa dan esok mungkin lebih smooth lagi lah aku punya video. Dan hari-hari evolve, kita berubah ataupun kita upgrade sebenarnya kita punya skill untuk memudahkan kita punya hari esok. Baik. So sekarang ni kita dah settle kita punya fasa 1 dan juga kita dah update. Aku dah update aku punya boilerplate untuk hari esok. Dan sekarang kita boleh start phase 2. Konteks ni sekarang risiko 79 dan kita pakai agent teammates, jadi boleh jimat sikit lah. Aku bagi satu lagi prompt ataupun arahan baru untuk guna Git Worktree. Dan akan datang untuk esok juga aku akan guna Git Worktree terus lah. Masa go ahead. Fast forward. Same with phase 3 and 4. Aku notice je tak pakai agent. But please use experimental. Yang aku rasa dahsyat. Kita terus start phase 2, phase 3, phase 4. Walaupun aku tak suruh. Aku rasa biarlah. Untuk demo hari ni aku rasa tak apa. Dan untuk phase 2 kita nak start kita punya authentication wiring. Phase 3 untuk database kita. Dan finally kita punya landing page lah. Aku rasa setakat ni tak terlampau kompleks. Sederhana kompleks lah. Ada lagi yang fasa kompleks sebenarnya. Tapi aku tak tunjuk. Dan untuk sederhana kompleks aku rasa okey. Dan AI ni dia ada konteks dia sendiri lah. Sekarang ni kita punya main konteks ni dah nak habis.
yang ketiga-tiga konteks tu dia ada konteks dia yang fresh lah. Jadi tak kacau daripada development dan sebagainya. Kita boleh pantau lah. Okay, so sekarang dia dah siap ketiga-tiga fasa. Kelakar juga. Disebabkan dia buat dengan cepat. Dan sekarang ni tiba masa untuk kita test. Dan aku akan bagi dia instruction. Help me. Kenapa dia tutup pula? Tekan keluar dia balik. Pasal aku cancel tadi. Ensure local is latest master. Ini first kali lah. Aku nak make sure untuk apa yang kita nak test kejap lagi adalah latest. Sekejap. Aku rename dulu. Sebab aku tak run clouded tadi. Ramadan 10. So aku akan exit dulu. Clouded. Resume Ramadan 10. Ramadan 10. Okay. Dan aku akan suruh ensure our latest is our local is latest master lah. Jadi kita boleh buat testing. Dan sekarang ni aku ajar korang untuk buat manual testing dulu. Benda ni sebenarnya boleh ada cara dia lah, ada trick dia dan sebagainya. Tapi untuk hari ni aku akan bagi cara untuk manual testing. Dengan AI ni kita boleh suruh dia prepare the seed data for me to locally testing for both role. Lepas tu aku nak suruh dia guide me for the manual testing. Okay, dan dia bagi aku beberapa arahan untuk manual testing. So aku dah start server, aku boleh pergi dekat sini, kita ikut arahan dia. Lepas tu pergi dekat account. Dan aku boleh pergi dekat sini untuk login lah. Userexample.com. Visit landing page. Okay, aku boleh visit landing page. Visit events. Okay, aku boleh nampak beberapa event. Boleh tengok party is draft. Apa maksudnya? Okay, klik an event card. Boleh tengok dekat sini view. Okay, cantik. Visit session new. Aku boleh tekan ni buat session new. Sign up form. Okay, adalah. Dan yang kedua, admin. Akan copy dekat sini. Okay, kena sign in dulu. As a regular user, sign in dekat session new. Sign in. Akan tekan userexample.com. Password 123, sign in. Dan aku boleh pergi dekat initial avatar. Dan dekat sini tak adalah. Aku pergi dekat event ke. Kat atas ni ada. Ada user. Tapi dekat landing page tak ada. Jadi tak apa. Visit admin directly. Sekarang aku boleh cuba bypass untuk security. Pergi dekat admin terus. Dan aku tak boleh lah. Not authorize. Dan itu untuk yang pertama. Boleh patah balik dekat ni. Aku boleh sign out dulu lah. Pergi dekat admin example. Pergi session new. Lepas tu aku tekan ni. Password 123. Sign in. Sekarang aku ada dalam admin dashboard. Lepas tu aku boleh pergi dekat admin events. My events. So sekarang ni ini tak ada. Jadi aku kena pergi dekat sini untuk there's no admin events page. Dan aku akan screenshot semua ni. Bagi dia dekat dia. Dan kedua dia akan suruh aku pergi dekat mana tadi, create new event. Aku akan cuba buat event. Dan create event tak boleh. Lepas tu bagi tu dekat dia, create new event, not working. Aku rasa yang seterusnya akan tak jadi jugalah. Edit an existing event tak boleh. Delete event tak boleh. Dan aku rasa seterusnya akan ada isu lah. Dan aku akan bagi dia arahan untuk ni, untuk dia buat fix tersebut. Dan aku expect dekat sini attendee analytics setting. Dan kita ada dekat admin ni, tapi aku nak ada dekat my events ni. Dan ini tak cantik lah. Aku expect ada event yang aku create sendiri. Ataupun mungkin tak perlu untuk dekat kiri ni. Aku boleh pergi dekat sini untuk create event. Masih lagi tak boleh. Aku boleh edit tak? Aku boleh edit, betul. Tapi boleh tak aku delete? Tak boleh. Pergi dekat dashboard. Delete and draft ni. Okay. Pergi dekat dashboard balik, betul lah. Delete lah. Cuma dia punya routing ni confuse. Satu admin dekat sini. Satu lagi dekat my event.
Jadi untuk yang ni, masalah ni senang je nak elak. Kau kena plan betul-betul apa yang kau nak dan juga buat atomic plan. Jangan buat semua macam aku buat tadi lah. Sebab aku nak kejar masa, jadi aku akan blast terus. Dan lepas tu aku akan pantau satu-satu lah. Boleh juga, tapi lagi leceh sebabkan kau buat kerja 2-3 kali. Ada cara nak bypass ni sebenarnya, tapi aku tak nak ajar dulu. Okay, dia kata sudah fix dan aku boleh nampak dekat sini. Aku tak tahulah, untuk admin ni mungkin boleh lah. Aku pergi dekat my event, aku nak the green create event. Okay, now the admin green create event is not working. Sekarang aku boleh pergi dekat sini create event untuk test location Melaka starts at 8 habis pada hari bulan. Okay. Dan max capacity 20 orang, status publish terus create event. Nah, aku nak pergi dekat aku punya landing page, nak tengok kalau ada listing ni. Boleh expect ada dekat view all event. Kita tengok dekat sini ada satu sepatutnya. Okay, test ada dekat sini lah. 20 orang limit, ada dia punya title dia, description dia, ada juga kena spine. Okay. Or perhaps remove it. Maybe not needed. Dan setakat ni aku rasa okay untuk dalam 1 jam untuk buat sistem macam ni. Yang straightforward dan boleh kata dalam 2-3 shot juga untuk kita buat ni. Tak penting lah untuk berapa banyak shot pun. Sebabkan sebenarnya bila kita buat sistem yang berat, kita akan buat secara berfasa. Dia ada stage-stage dia, ada fasa-fasa dia, ada banyak iteration dia untuk completekan sistem tersebut. Tapi untuk hari ni, dalam masa bawah 2 jam, aku rasa boleh tahan juga untuk 3 integrasi. Satu landing page kita tadi. Kita punya landing page. Aku rasa navigation pun kena ubah sedikit. Kita boleh suruh AI, tak perlu risau. Feature event dekat sini. Lepas tu ada dia punya wiring dia dah betul lah dengan database kita tadi. Ada kat admin pun ada juga. Dan juga sebagai user biasa pun boleh login lah. Okay. Sekarang ni dekat master. Kalau aku suruh je commit nanti dia akan buat branch baru lah. Sebabkan ada error. Jadi aku nak tunjuk lah error ni. Aku sengaja suruh macam ni. Dan kita boleh nampak nanti. Bila je nak commit akan ada error lah. Need a branch first. Jadi kalau AI ni tak perasan, kita ada git hook tadi untuk selamatkan kita. Dan satu lagi keselamatan yang sepatutnya ada adalah dekat ni lah. Pergi dekat setting. Kau kena lock kau punya master branch ni. Jadi tak tersengaja push. Itu antara amaran awal lah aku beritahu awal untuk projek yang besar. Baiklah, aku nak tamatkan video aku untuk hari ni, hari yang ke-10. Terima kasih banyak kepada yang dah tengok dan yang sudah bagi feedback. Untuk hari ni aku rasa cukup sampai sini. Kita dah belajar banyak tadi, terutama untuk kegunaan sekali lagi untuk kita punya git worktree. Aku dah improve aku punya boilerplate untuk bantu aku esok. Dan hari ni lebih kepada kita macam level up kita punya AI ni. Dan semalam kita dah belajar banyak, kemarin dah belajar banyak dan hari ni kita consolidate semua untuk bantu kita pada hari esok. Dan pada hari ke-30 aku rasa dah boleh kata dalam keadaan yang bagus lah kita punya workflow ni dan sebagainya. Open VR and merge. Aku tak nak fikir panjang sangat. Ni untuk demo sesuai lah. Aku bagi tahu amaran awal-awal yang aku buat ni laju, cepat untuk demo awal. Dan ni tak ada risiko lah untuk kepada demo saja. Tapi kalau untuk korang nak buat projek yang lagi besar, menggunakan sistem CMS ni boleh buat secara perlahan. Rancang betul-betul apa yang korang nak. Guna plan mode macam Cloud Code punya plan mode boleh pakai. Yang aku suka sekarang ni adalah OpenSpec. Pakai OpenSpec tapi buat macam Hakis Ice. Tak tahu apa istilah dia. Chipping Ice. Maksudnya buat kecil-kecil sikit-sikit. Jadi kita tak ada buat secara banyak-banyak lah. Ambil sikit-sikit, siap-siap lama-lama dia akan jadi besar. Once projek kau dah besar, kau punya prompting pun dah lebih senang sebenarnya. Sebab dia dah ada foundation. Sekarang ni macam projek ni kan. Kita baru buat berapa jam tadi. Dan dia tak ada foundation. Dan aku pun akan banyak bercakap. Bila aku banyak bercakap ni, masa pun akan jadi berjalan lah. Tapi kalau aku tak bercakap, aku rasa bawah sejam dah boleh siap dah semua ni. Ataupun lagi awal. Sebabkan aku ada boilerplate. Okay, so sekarang semua telah hijau. Bila kau dengar software engineer mention green ni, maksudnya inilah green. Green ni warna kegemaran disebabkan kita boleh nampak semuanya warna hijau. Dan hijau maksudnya tak ada isu lah dekat kita punya pipeline. Pipeline ni ada dekat sini lah untuk korang tengok. Baiklah, aku rasa sampai sini saja video untuk hari ni. InsyaAllah kita jumpa esok untuk
esok kita nak buat video apa? Product catalog. Okay, aku nak buat last test lah. Kita nak last test dulu. Userexample.com, password 123, sign in. Aku nak tengok kalau aku boleh buat satu testing kat event kita ni. View. Aku nak buat apa? So sekarang ni aku tak boleh booking lagi sebabkan kita tak ada fasa kelima untuk buat booking. Tapi aku rasa untuk video ni cukup lah. InsyaAllah aku jumpa korang pada hari esok untuk hari yang ke-11. Boleh like lah video ni, boleh subscribe aku ni channel. Dan aku nak beritahu juga, sekarang ni ada berita yang tengah ada peperangan Iran dengan kawasan-kawasan Gulf area tu, kawasan Arab dekat sana. Jadi aku doakan semoga semua dipermudahkanlah urusan dekat sana. Memandangkan ini bulan Ramadan juga, harap semuanya selamat, tak ada yang terkesalah dengan peperangan ini. Dan harap-harap yang terbaik saja. Selamat berpuasa, insyaAllah aku jumpa korang esok.